Pernah tak tuan-tuan tengah drive, tiba-tiba gear masuk lambat atau rasa tersentak bila tukar gear? Itu tanda-tanda awal gearbox automatik tuan-tuan mula ada wear and tear. Tapi apa sebenarnya maksud wear and tear ni? Wear and tear ni maksudnya, kalau senang nak faham, barang-barang yang ada jangka hayat yang secara semula jadinya akan berkurangan prestasinya bila digunakan terlalu lama. Contoh dalam gearbox automatik, ada banyak part yang sentiasa bergerak, macam clutch plate, valve body, torque converter, macam-macam lagi lah. Bila minyak gearbox dah kotor atau tekanan hidrolik tak stabil, semua part ni akan mula haus. Hasilnya, gear akan jadi slip, masuk lambat atau kereta tersentak bila tukar gear. Kalau dibiarkan kerosakan yang makin teruk, minyak boleh bocor, komponen dalaman terbakar dan akhirnya gearbox boleh jam terus. Masa ni, satu-satunya jalan selamat ialah overhaul gearbox. Buka semua part, cuci, tukar yang rosak dan pasang balik. Overhaul ni tuan-tuan, nampak macam mahal, tapi sebenarnya lebih jimat daripada kita tukar gearbox yang baru. Jadi kalau perasan simptom pelik-pelik masa tukar gear, jangan tunggu sampai rosak teruk. Hantar awal ke bengkel, cek dan servis elok-elok. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sebarang masalah dengan kenderaan tuan-tuan, ada masalah gearbox, ada sentak, ada masalah nak repair kenderaan, nak servis, nak minta diagnose, nak minta check up, boleh datang ke Transmati Automotive Section 15 Shah Alam ni. Terbuka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan atau masalah, boleh klik link di atas. Dan jangan lupa follow page kami, Mechanics Transmission.